Siapa yang sesuai untuk menabung emas? Kita didedahkan dengan emas daripada kecil. Atuk nenek moyang kita dengan emas. Cuma dulu tak ada lah kita jumpa gold bar dan dinar. Banyaknya perhiasan, gelang, rantai, cincin dan ianya lebih kepada wanita sahaja. Zaman ini tuan-puan, kita dah boleh simpan emas tak kira jantina dengan adanya gold bar dan dinar. Dan siapa yang boleh simpan emas ni? Di Public Gold, bayi pun boleh simpan emas. Jika sudah ada surat beranak, dah boleh mula menabung emas menggunakan akaun Emascape dan boleh terima fizikal emas macam ni. Menariknya, dekat Public Gold ni, bila kita nak menabung emas, pendaftaran percuma. Dengan kata lain, kita hanya bayar jumlah emas yang kita mahukan. Kita tak perlu bayar kos keahlian. Apa yang kita bayar hanyalah harga emas sahaja. Bagi yang nak alihkan duit raya anak-anak dalam bentuk simpanan emas, boleh rujuk pin video atau klik link di bio. Saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.